warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan Allah dapat kita sama-sama pada hari ini untuk satu sesi taklimat sempena Minggu Destini Siswa kemasukan 2026 dan 2027. Dan kali ini tiba giliran saya mewakili unit Hal Ehwal Islam Pusat Asasi UiTM untuk memberikan taklimat berkenaan dengan unit Hal Ehwal Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu saya rasa tidak lambat untuk kami mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil bagi sesi 2026-2027 untuk kemasukan kali ini. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik, dapat membina satu cita-cita hasrat yang baik sempena melangkah kaki ke gerbang Universiti Teknologi Mara ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertamanya unit Ehwal Islam ini ada dua orang staf saja, ya, iaitu saya, Ustaz Ahmad Firdaus bin Ismail, dan juga Ustaz Abdul Rahman bin Abdul Rani sebagai pegawai eksekutif kanan. Kita unit Ehwal Islam ini diketuai oleh pengarah, dinaungi oleh pengarah Pusat Asasi UiTM, iaitu Profesor Dr. Haji Zulkhairi bin Haji Amom. Jadi unit Ehwal Islam ini hanya dianggotai oleh dua orang staf, saya dan juga Ustaz Abdul Rahman. Seterusnya, dari segi fungsi unit Ehwal Islam, unit Ehwal Islam ada tiga fungsi besar, tiga fungsi asas, iaitu pertama sekali kami menguruskan pengimarahan masjid. Yang keduanya ialah kami melakukan tugasan bimbingan dan pendidikan, dan juga fungsi yang ketiga iaitu dakwah dan komuniti. Bagi ketiga-tiga fungsi ini kita boleh tengok secara agak terperinci dalam carta fungsi unit Ehwal Islam. Ada tiga ini dan saya akan huraikan sedikit. Dari segi pengimarahan masjid, tugas kami adalah melaksanakan dan menguruskan pengimarahan Pusat Islam UiTM Kampus Dengkil. Jadi di kampus ini kita ada satu pusat Islam. Pusat Islam ni macam surau lah ataupun masjid yang kita gunakan selama ini. Selama kampus ini dah dibuka sejak 2015. Pusat Islam ini boleh menampung seramai 1,500 orang jemaah dalam satu masa. Jadi untuk pengimarahan dari segi susunan jadual imam, bila dan sebagainya, itu di bawah urusan unit Ehwal Islam. Kami juga menyusun untuk pengimarahan dalam bentuk kelas pengajian di Pusat Islam, yang mana di Pusat Islam ni kita ada pengajian mingguan, dan kita ada pengajian bulanan, dan kita ada pengajian mengikut semesta. Dan kami juga menguruskan ruang dan peralatan yang ada di Pusat Islam itu, kerana kita ada di Pusat Islam ni kita ada ruang solat utama yang boleh menempatkan 500 orang jemaah dalam satu masa. Kita ada ruang solat tambahan yang berada di sebelah luar, sebelah belakang, yang kita juga boleh gunakan untuk buat event dan sebagainya. Dan kami juga menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan fungsi sebagai pengimarahan masjid. Jadi di antaranya ialah kuliah mingguan yang kita laksanakan di Pusat Islam, ialah kuliah Maghrib Isnin Tahsinul Quran yang
yang mana pengkuliahnya ialah Encik Muhammad Nur Zamani bin Sahrani, pensyarah sains komputer yang mengajar tahsin Quran. Yang keduanya ialah kuliah Maghrib Fiqh Ibadah hari Selasa yang mana penceramahnya ialah Ustaz Ahmad Jamil bin Jaafar, pensyarah daripada Akademi Pengajian Islam Kontemporari. Seterusnya kuliah Maghrib Sirah Nabawiyah setiap hari Rabu daripada Dr. Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim. Penceramah bebas lah kita gunakan sebenarnya. Dulu pun Dr. Taqiyuddin ni pun pensyarah kita di UiTM, Pusat Asasi UiTM ni, kan. Dan sebenarnya setiap hari Khamis kita ada bacaan Yasin dan tahlil, dan juga setiap hari Khamis, sebenarnya hari Khamis kita ada iftar jama'i mingguan, yang mana kita sediakan 100 packs makanan untuk pelajar-pelajar yang berpuasa. Jadi kita akan buat iftar jama'i setiap minggu sekali di Pusat Islam. Seterusnya dari segi fungsi ini, bimbingan dan pendidikan. Kami menguruskan bimbingan dan nasihat agama secara individu, dan juga membuat nasihat dan bimbingan agama secara kelompok. Kami juga mengambil kes-kes yang sukarela, yang dirujuk oleh unit masing-masing dan sebagainya. Dan kami juga menyusun dalam fungsi ini, kami menyusun program-program pembangunan ilmu, menyusun program-program berbentuk pencegahan, menyusun program-program pemulihan, dan menguruskan kelas-kelas kokurikulum kerohanian sekiranya ada. Ini fungsi bimbingan dan pendidikan. Dan seterusnya, antara program yang kita isi dalam fungsi ini adalah program Hati Bidadari. Ini khas untuk siswi. Kita akan buat setiap hari Jumaat, nanti bermula minggu yang pertama. Minggu pertama tu hari Jumaat kita dah mula program Hati Bidadari, insya-Allah. Ini di antara program-program yang kita pernah laksanakan pada sebelum ni lah. Dan dalam fungsi ini juga kita melaksanakan ihtifal musabaqah Pusat Asasi secara tahunan. Kita baru saja melaksanakannya pada bulan Januari yang lepas, yang mana kita mendapat penyertaan lebih kurang 250 orang pelajar lah. Seterusnya dalam fungsi dakwah dan komuniti, kita menganjurkan aktiviti melibatkan warga kampus dan juga komuniti. Kita menganjurkan program-program Hari Kebesaran Islam. Kita mengadakan hubungan luar dan yang memberi manfaat kepada UiTM, dan menyusun program-program latihan dakwah kepada warga kampus. Banyak program di bawah dakwah dan komuniti ni yang kita laksanakan program. Banyak sebenarnya, di antaranya bila kita melibatkan pihak luar. Di antaranya dalam bulan Ramadan yang lepas kita buat iftar jama'i bersama dengan KDB Waste Management dan juga Sinar Harian. Kita juga melaksanakan program bubur lambu dengan kerjasama dengan dapat dapat sinergi daripada My Digital ID pada tahun ini, alhamdulillah. Dan ini merupakan bangunan Pusat Islam kita, UiTM Kampus Dengkil. Mungkin ada sikit perubahan, ada tambahan yang di ruang belakang tu kita dah tambah bumbung dan sebagainya. Inilah bentuk fizikal Pusat Islam UiTM yang pertama lah, kan. Jadi banyak program di antara dalam fungsi dakwah dan komuniti ini, banyak aktiviti yang kita buat. Antaranya kita buat kursus sembelihan khas untuk pelajar. Akan kita buat dalam masa terdekat ni, dengan kemasukan pelajar nanti kita akan buat kursus sembelihan. Kita akan buat kursus pengurusan ibadat pesakit, juga kita buat untuk kita beri pendedahan kepada pelajar bagaimana menguruskan ibadat bila mengalami sakit dan sebagainya, ataupun menguruskan kawan-kawan yang ada kecederaan, menguruskan ahli keluarga yang ada masalah kesihatan dan sebagainya, bagaimana melaksanakan ibadat. Jadi kita dedahkan dalam program kursus pengurusan ibadat pesakit nanti, insya-Allah pada semester inilah. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi gambar Pusat Islam ni saya harapkan semua tertariklah. Pusat Islam kita ni special sebab apa? Pusat Islam UiTM Kampus Dengkil merupakan salah satu daripada surau kebenaran Jumaat. Jadi kami ni sentiasa melaksanakan solat fardu Jumaat mingguan di sini. Jadi pelajar-pelajar tidak perlu lagi untuk keluar daripada kampus untuk pergi menunaikan solat Jumaat. Tak perlu. Kerana kita di kampus melaksanakan solat Jumaat di kampus. Dan kadang-kadang ibu bapa datang nak ambil anak hari Jumaat, kan. Jadi boleh sekali untuk solat. Dan solat Jumaat kita ni
kita tunaikan juga dihadiri oleh warga-warga di sekitar Dengkil ini yang datang solat Jumaat bersama dengan kita lah di kampus. Seterusnya adik-adik yang dirahmati Allah SWT, ini antara gambar yang kita boleh paparkanlah. Ini program bubur lambuk, iftar jama'i yang kita buat secara mingguan, dan juga dalam bulan Ramadan lagi special kita buat iftar jama'i itu secara harian. Secara harian kita bekalkan untuk 400 orang pelajar lebih kurang setiap hari di Pusat Islam, dan ramailah yang join. Kita pernah laksanakan banyak lagi program-program kuliah-kuliah khas dan sebagainya. Kita pernah jemput Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan mufti wilayah Persekutuan. Kita ada forum, nanti minggu pertama kita ada forum adab dan akhlak. InsyaAllah kita akan laksanakan pada minggu pertama pengajian. Dan juga kita buat kursus sembelihan, dan boleh adik-adik boleh tengok gambar. Dan Pusat Islam kita ni pada tahun 2025 sudah pun dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia pada Januari 2025, dan tahun yang sama kita dihadiri oleh ramai VIP lagi lah yang datang bersolat Jumaat di tempat kita, kerana kita ni berdekatan dengan Pusat Pentadbiran Negara Putrajaya, hanya bersebelahan sahaja. Jadi kita pun banyak program-program yang berkaitan dengan VIP lah yang datang datang bersolat Jumaat di kampus kita, di Pusat Islam kita. Dan ini suasana program lah bila kita laksanakan program. Alhamdulillah dengan kehadiran pelajar-pelajar yang sangat memberangsangkan. Dan ini yang gambar bawah tu gambar program khatam, majlis khatam Al-Quran bulan Ramadan. Ada gambar kursus sembelihan. Kursus sembelihan kita sepenuhnya akan dilaksanakan oleh pelajar, iaitu sembelihan biri-biri ataupun kambing pun akan dilaksanakan oleh pelajar. Kita juga akan minta pelajar untuk lakukan sembelihan ayam dan sebagainya sebagai latihan. Kok ada yang tak pernah pun buat dan sebagainya. Ini adalah masanya, kan. Seterusnya adik-adik yang dirahmati Allah SWT, setakat itu saja. Kalau apa-apa urusan untuk hal ehwal Islam, boleh cari saya dan juga Ustaz Abdul Rahman bin Abdul Rahani di Pusat Islam lah. Tujuan kami di ITM ini, di Pusat Islam ini adalah untuk mengimarahkan, mengajak warga kampus untuk melakukan pengimarahan di Pusat Islam 5 waktu sehari semalam. Kita banyak aktiviti. Itu sebahagian saja yang saya terangkan kepada anda semua. Dan insya-Allah bila nanti kita dah buka kampus, kita akan boleh tengok bagaimana kita sama-sama mengimarahkan Pusat Islam, dan sama-sama kita di situlah tempat kita berkumpul, dan Pusat Islam sebagai one stop center. Dan juga ramai pelajar-pelajar kita juga suka untuk study group dan sebagainya di Pusat Islam. Alhamdulillah. Jadi setakat itu yang saya kongsi dengan adik-adik semua. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah datang dari diri saya menyampaikan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.